ni namanya barang wear and tear. Piping semua ni barang wear and tear. Satu masa tu nanti dia akan reput, kau akan tukar. Reput, bocor, lepas tu kau punya sistem apa? Cakap Melayu, sikit tadi. Sekarang ni kereta ni nak pasang, nak tukar. Water pump, thermostat. Yelah, dua tu je lah. Water pump baru lah? Sementara tunggu Rabi nak pasang water pump apa semua, piping semua macam lambat lagi. Nah, kita tunjuk satu case, kita tukar exhaust belakang tadi. Tengok ni, dia punya bus ni abu. Nakib buat. So bila dah macam ni, tak jadilah. Ni penyerap entakan kau orang. Memang okey lagi kalau nak ikutkan, boleh pakai lagi lah. Tak ada kong lagi. Tapi dekat bus ni dah rosak. So kita tukarlah exhaust belakang tadi. Itulah ceritanya. Ni nampak? Itu yang bagusnya 360 inspection. Buatlah inspection atas sini sekarang. Yang kiri ni bus rosak. Yang kanan ni okey lagi, boleh pakai lagi. Tapi alang-alang kan. Lalang pula. Pula. Sebab apa siapa pula? Ni dah siap water pump pasang, banting pula. Lepas hose lah Rabi. Ya. Kadang-kadang dia overheat sebab dia punya kipas sudah karat. So tukar je lah. Water pump, thermostat, pasal hose, water hose, T-joint hose. So barang-barang wear and tear ni memang kita dah sampai usia kena tukar. Lagi boleh menyebabkan leaking dengan repot lah macam saya cakap ni. Ini salah satu preventive maintenance lah. Benda yang kita dapat elak. Okay. So itu je untuk video kali ni. Boleh like, follow, komen dengan share. Jumpa lagi next video. Bye bye. Assalamualaikum. Pum pam. Macam biasa pum pam.